yang tengah nampak Kak Yati punya live sedang pregnant dan mencari-cari korset atau bengkong untuk berpantang. Jadi live ni memang khas untuk korang. Tapi kan, kalau orang yang tak bersalin pun, ibu-ibu yang dah bayi-bayi Kak Yati nampak macam sedang hamil, tapi sebenarnya tak. Korang memang kena dengar live Kak Yati ni sampai habis. Kak Yati sharing sikit je, tak lama, dalam 5-10 minit sahaja. Okey, siapa yang pernah, ibu-ibu yang pernah bersalin, pasti korang kenal ini. Ibu-ibu yang dah lama lah, zaman-zaman Kak Yati sendiri, ini Kak Yati punya ni. Dah berusia dekat 20 tahun. Anak yang sulung tu dah masuk 19 tahun tahun ni. Jadi ini Kak Yati beli masa anak yang sulung. Tapi kan bila Kak Yati ingat balik, masa dalam pantang tu memang kena pakai ni. Sebab Kak Yati punya pinggul sangat lebar. Yelah, kita baru lepas bersalin kan, anak sulung masa tu. Sebelum Kak Yati bersalin anak yang sulung, kan berat Kak Yati masa tu 84 kilo. 84 kilo. Lepas tu pula, lepas dah bersalinkan anak yang sulung, selang dengan anak yang nombor 2, tahun berikutnya Kak Yati bersalin lagi. Maksudnya tak sempat nak jaga badan, dah kena mengandung lagi, bersalin lagi. Lepas tu anak yang 2 orang tu dah setahun lebih, 2 tahun, tambah lagi adik. Macam tu. Jadi dalam pantang, Kak Yati tak dapat nak jaga kesihatan sangat. Jadinya Kak Yati cuma bergantung pada ni je tau. Ni. Lepas tu ikat kita punya ni. Sampai orang kata tali dia pun bukan main panjang lagi. Tapi itu zaman dululah, zaman Kak Yati. Kak Yati nak ceritanya hari ni kepada ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda maksudnya yang baru mengandung, sedang hamil kan, sedang hamil anak pertama atau anak kedua. Jadinya korang, Kak Yati cadangkan korang tukar kepada Theraset. Theraset tu apa? Okey, mula-mula Kak Yati tunjukkan Therapants. Lepas ni nanti penghujung live Kak Yati, nanti Kak Yati tunjuk cerita testimoni ibu muda yang mana dia berpantang dengan Theraset ni sampai ke hari ni. Ya Allah, cantik sangat dia punya, maksudnya dia berpantang dan lepas pantang pun dia masih pakai lagi Theraset ni. Dia sangat cantik dan macam bukan, orang kata macam belum ada anak, macam anak dara gitu. Okey. Nanti Kak Yati tunjukkan korang testimoni. Sekarang ni Kak Yati nak tunjukkan Theraset tu apa. Okey, detailsnya kan. Ini Therapants. Dia panjang macam ni. Dia panjang macam ni. Dan yang bestnya, dalam dia tu dia ada infrared tau. Kalau nak cerita detail, yang Kak Yati sukanya mengenai Therapants ni, Kak Yati ni suka beli korset jenama lain tau. Sebab sebelum ni Kak Yati tak kenal lagi Thera ni. Sebab Thera ni pun baru keluar, Therapants ni pun baru keluar 2019. Jadi beruntung kepada ibu-ibu muda sekarang ni, korang dah boleh dapatkan Therapants satu set dengan Theravest. Okey, Theravest ni yang bestnya, bila korang pakai kan, korang terus nampak dia terus cover kita punya perut. Dan yang bestnya, kita walaupun bersalin normal ke, scissor ke, selamat dipakai. Dia tak, orang kata dia tak menyocok tau perut kita. Jadi bila kita pakai tu, Kak Yati yang bermasalah sebelum ni, ada masalah bongkok sabut kan. Sekejap Kak Yati ada masalah bongkok. Sebab kita kan sebelum ni Kak Yati duduk office je. Duduk je. Masalah orang yang duduk je ni, dia akan menjadi kita punya tulang belakang ni bongkok tau. Bongkok. Jadi Kak Yati tunjuk contoh
ada testimoni ni, dia macam Kak Yati lah. Tapi sebab Kak Yati ni pula jenis tak ambil gambar, jadinya tak dapat nak tunjuk korang gambar sendirilah. Okey, korang tengok gambar ni. Sekejap silau. Okey, Kak Yati macam dia dulu. Dulu Kak Yati pun macam ni. Kak Yati bila mengadap komputer tu, dia jadi bongkok tau. Orang panggil bongkok sabut. Ni selepas bila kita pakai, selepas kita punya tulang belakang jadi tegak lah. Kak Yati pakai. Kak Yati tunjukkan TeraVest lah, sebab TeraPen tak boleh tunjuk kan. TeraVest bila kita pakai, kita punya badan ni tegak tau. Kita nyorokkan ni. Nampak tak? Tegak kita punya badan. Jadi bila kita cangkuk ke depan, dia akan dia banyak cangkuk kat depan ni sebab dia nak cover kita punya perut di bahagian depan. Dalam masa yang sama, dia akan cover kita punya tulang belakang. Sebab tu TeraSet ni bukan hanya untuk nak cantik je. Dia untuk kesihatan sekali. Jadi Kak Yati tak tutup sampai habis lah. Jadi bila kita dah pakai tu, ini pakai sebelah dalam. Ni sebab Kak Yati nak tunjuk dengan korang. Nampak tak? Lengan terus kecil. Dan perut kita dia cover habis. Tu yang best tu. Jadinya kalau ibu lepas bersalin dalam pantang, korang boleh pakai, macam kata dalam minggu pertama kan. Minggu pertama kita tak larat lah kan nak sarung TeraPen ni. Tapi korang boleh pakai vest dulu. Vest dulu sebab untuk cover kita punya bahagian perut kan. Masalah kita, ibu lepas bersalin ni bahagian perut lah yang paling banyak lemak. Lepas tu untuk elakkan pinggul kita melebar. Untuk pinggang melebar ni, bila korang dah lepas bersalin dalam pantang dalam minggu yang kedua, dah kuat sikit lah kan. Dah boleh sarung TeraPen, korang dah boleh start pakai. Memang orang kata dia punya hasilnya sangat best, sangat cantik. Yang mana, korang tengok macam ibu muda ni. Ini gambar dia baru lepas bersalin dalam 2 bulan, 3 bulan dah habis pantang lah. Lepas tu bila dia pakai full set, korang tengok. Terus nampak muda itu antara testimoninya ibu mengandung. Lepas tu yang ini adik ni, Kak Yati tak ingat nama dia. Syida. Macam itulah nama dia. Syuhaida. Dia bersalin scissor. Dan biasalah kita baru lepas bersalin, tak boleh lah nak pakai seluar jeans kan. Jadinya dia kata bila dia dapat, mula-mula tak ada cangkuk tau. Tapi bila dah dapat pakai TeraPen, TeraVest, dia dah boleh cangkuk seluar jeans favorite dia. Best kan. Jadi Kak Yati tengok testimoni yang banyak ni, ibu-ibu muda cakap, bertuanya korang dapat berpantang. Lepas tu lepas bantang pun boleh terus pakai TeraSet. Macam bengkong ni. Macam bengkong ni boleh pakai masa dalam pantang je. Lepas pantang mana ada pakai. Sebab tu lah dia nampak cantik. Nampak cantik sebab pakainya sekejap je. Macam TeraPen, TeraVest kan, dengan satu lagi short bra, korang boleh pakai selepas pantang pun dah boleh pakai juga. Pakai dan sangat selesa. Itu antara testimoni yang ibu lepas bersalin pakai TeraSet. Ini lagi. Ini jenis pinggul besar. Ni macam Kak Yati. Kak Yati pun memang bahagian pinggul memang sangat besar. Kalau Kak Yati beli baju ready made, Kak Yati tak boleh beli saiz, maksudnya kalau baju saiz M,
Bahagian kain Kak Yati kena cari extra size. Macam size XL, baju M, kain XL. Macam tak best lah kan bila kita dah beli baju ready made, baju kurung. Kita mana boleh beli asing. Betul tak? Jadinya sebab tu alhamdulillah bila Kak Yati dah pakai Teraset, Kak Yati yang dulu pernah sebesar ini, hampir membesar. Nampak tak Kak Yati punya lengan sangat besar ni Kak Yati yang dulu lengan sangat besar, muka pun kusam, tak bermaya orang kata. Alhamdulillah ini yang terkini lah. Okey. Lepas tu macam yang tadi tu, adik tadi tu, korang tengok dia punya pinggul dia dah mengecik. Okey. Okey, jadi Kak Yati nak ceritanya full set tu adalah Teravest. Teravest yang Kak Yati pakai ni. Kak Yati pakai ni Teravest. Lepas tu dia ada short bra. Nak cerita pasal short bra pun masuk je lah. Nak cerita pasal short bra ni pun Kak Yati ada cerita detail dia, pengalaman Kak Yati sendiri menyusukan anak. Orang kata kita punya aset tu tak bengkak susu. Walaupun dah lama tak pump, tak jumpa baby kan, kita bekerja. Jadinya ini kelebihan short bra, Tera short bra. Okey. Okey, 3 set tu. Okey, tambahan lagi sekarang kita ada stocking. Ya Allah, Kak Yati cakap bertuahnya ibu-ibu muda sekarang. Sebab dah jumpa Teraset ni. Lengkap, komplit. Dia ada stocking, dia ada seluar dia ada vest, dia ada press. Memang dia ada press pula dia ada bra. Memang full set lah. Senang lah kita nak, orang kata nak program balik, nak macam kita repair balik kita punya kesihatan body selepas bersalin. Dia macam kita sihat, kita fokus kepada sihat. Lepas tu nanti auto dia akan membantulah untuk lebih kembali kepada zaman anak dara. Malah boleh ada juga testimoni yang lebih cantik daripada dia masa anak dara. Kan? Sebab masa Kak Yati juga, masa anak dara Kak Yati tak ada cutting tau. Orang kata macam selalu orang panggil Kak Yati papan sebab apa? Tak ada bentuk sebagai perempuan tu. Tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Okey, nanti Kak Yati akan lebih cerita lebih detail lagi untuk mengenai Tera set ni. Okey, Kak Yati akan lebih live 10 minit dan 15 minit khas untuk cerita pasal stocking saja. Akan cerita pasal short bra saja, pants sahaja ataupun best saja. Untuk hari ni Kak Yati khaskan untuk ibu muda yang sedang mencari korset, bengkung ke apa kan, korang bertukarlah kepada Teraset. Okay, kalau nak dapatkan Teraset, nak tanya lebih lanjut, korang boleh komen atau DM di Kak Yati. Okey, apa Roger?